Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dedok My Channel. Dekat tangan saya ni ada sebuah smartphone jenama Samsung dan model smartphone ni ialah Samsung Galaxy S20 5G. Galaxy S20 5G. Jadi telefon ni sebenarnya dikeluarkan pada tahun 2020. Saya buat video ni pada tahun 2026. Bermakna telefon ni dah berumur 6 tahun. Ya, 6 tahun. Tetapi saya nak bagi tahu kat anda semua, walaupun smartphone ni dah masuk 6 tahun, smartphone ni masih lagi relevan pakai untuk tahun 2026 dan seterusnya lah. Saya rasa boleh lagi 2-3 tahun. Dan kelebihan smartphone S20 5G daripada Samsung ni, dia ada satu features istimewa. Yang mana features ni dia boleh jadikan skrin kita ni warna hitam putih sahaja ataupun warna monokrom. Jadi setting dia dekat mana? Ada swipe ke bawah. Kemudian ada tengok ada setting modes. Tekan kat situ. Alright, dia ada satu pilihan saja iaitu sleep. Tekan dan. Dan anda tengok. Okey, anda tengok sekarang ni warna dia. Bukan, saya tak pilih kena pilih dulu. Kena tekan sekali lagi kena tekan sleep. Macam tu. Bila kita tekan mode sleep, anda boleh nampak semua warna di skrin telah pun berubah menjadi hitam putih ataupun kita panggil ni monokrom. Dia ada warna hitam putih. Jadi tak ada color lagi. Jadi kelebihan mode sleep ni, apa dia buat? Dia bukan sleepkan phone. Kita punya phone ni masih lagi boleh terima call, internet apa semua kan. Cuma dia kurangkan penggunaan tenaga dengan mengubah warna daripada warna-warni kepada hitam putih sahaja. Jadi anda boleh tengok, yang ni bukan saya edit. Anda boleh tengok kain saya ni ada warna. Saya punya kain ni berwarna kan. Skrin tu tiada warna. Yang ni bukan saya edit. Yang ni memang real. Kalau anda ada S20 Samsung, anda boleh cuba buat setting macam ni. Anda boleh cuba tukar kepada setting mode sleep. Anda boleh nampak skrin anda yang sebelum ni ada warna-warni, dia akan berubah menjadi warna hitam putih sahaja macam ni. Yes. Jadi kelebihan dia akan jimatkan bateri. Selain daripada penjimatan bateri, kita punya mata pun tak terlalu silau. Kalau guna waktu malam, ada set mode sleep ni, dia tak akan jadi silau lah. Kalau anda naikkan brightness pun, dia tak akan, dia kurangkan kesilauan dekat skrin ni. Alright, itu dia mode sleep. Jadi kalau anda nak kembali kepada color, anda masuk balik. Okey, tekan dekat situ. Yang ni dia masuk dia punya setting untuk do not disturb. Okey, yang ni setting sleep tadi lah kan. Yang ni setting dalaman dia. Nak kembali ada color, anda swipe balik ke bawah. Cari semula setting sleep. Tekan kat situ, dia tukar kepada modes. Anda boleh nampak skrin smartphone anda akan jadi color semula. Dah jadi colourful lah, dah berwarna-warni semula. Jadi itulah dia cara macam mana kita nak tukarkan warna-warni di skrin smartphone S20 5G kepada warna monokrom ataupun hitam putih sahaja. Smartphone ni memang cantik kalau orang tengok. S20 ni sebenarnya skrin dia QHD+. QHD memang lagi tinggi pada Full HD. AMOLED memang cantik lawa. Dia punya skrin sebab saiz kecil, dia punya sharpness tu memang cantik lah. Okey, untuk anda yang berminat, smartphone ni boleh pakai lagi So far dia pakai Android 12, boleh lagi 2-3 tahun. Kalau anda nak pakai sehingga 2027-2028 tu masih okey. Harga pun tak mahal mana dah, di bawah RM600. Spek dia bagi 128GB ROM, yang mana yang ni ROM dia kecil lah kan, 128. Tapi anda jangan risau, dia boleh tambah memory card. Ada slot untuk memory card tambahan. RAM 12GB. Memang laju. Seriously, memang laju Jadi anda yang mungkin berminat nak pakai Samsung smartphone, boleh check out link di dalam video description. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Bye bye.